Johor Darul Takzim JDT bakal menentang pasukan SV Rieng dalam aksi ketiga saingan Shopee Cup musim ini pada Khamis di halaman lawan. Ketika ini, JDT berada di kedudukan teratas kumpulan B selepas berjaya mengumpul 6 mata dalam 2 aksi hasil daripada keputusan menang 3-1 ke atas wakil Singapura, Lion City Silos dalam aksi pembukaan Shopee Cup di halaman sendiri pada Ogos lalu. Selain itu, keputusan menang ke atas wakil Thailand, Bangkok United 4-0. Aksi tersebut menyaksikan jaringan hat-trick daripada Bersun da Silva dan 1 gol Joao Figueiredo. Namun Johor Darul Takzim JDT mengakui masih terasa kehilangan tonggak sensasi. Arif Aiman hanapi namun mereka tetap bertekad mengekalkan rentak kemenangan ketika berdepan SV Rieng pada aksi kejuaraan Kelab ASEAN di Phnom Penh malam nanti. Bagi pengendali JDT, Hisco Munoz, ketiadaan Arif Aiman memberi kesan besar kepada dinamik serangan pasukan, namun beliau mahu pemainnya menyesuaikan diri ketika berdepan cabaran skuad kendalian Matthew McConaughey yang belum pernah ditemui dalam sebarang kejohanan setakat ini. Dengan mengekalkan intensiti permainan dan personaliti pemain JDT yang sentiasa berada di tahap positif, kami akan turun dengan misi kemenangan namun tetap berhati-hati dengan helah taktikal lawan yang boleh memerangkap JDT. Kami akan mengekalkan gaya permainan tetapi meningkatkan kualiti dengan memperkemaskan situasi bola mati kerana ia penyelesaian terbaik bagi memastikan rentak permainan tidak terjejas, katanya. Munoz turut mengakui jadual padat termasuk aksi liga tempatan sebelum terbang ke Kemboja bukan penghalang untuk memastikan persembahan konsisten. Kami hanya berehat sehari, tetapi komitmen pemain sangat tinggi. Itu yang membezakan JDT, katanya. Harimau Selatan kini mendahului kumpulan B kejohanan merebut Piala Shopee itu dengan 6 mata hasil 2 kemenangan, manakala SV Rieng di tangga ketiga dengan 3 mata selepas melakar rekod 1-0-1. Munoz juga mengesahkan arkitek tengah, agar Akhi masih belum pulih sepenuhnya, situasi yang membuatkan pasukan semakin merasai ketiadaan Arif Aiman. Agar menjalani proses pemulihan mengikut jadual oleh fisioterapi dan kami berharap dia kembali segera. Tetapi kehilangan Arif masih dirasai, itu hakikatnya, jelasnya. Arif Aiman sudah menjalani rawatan susulan kecederaan ketika mewakili Harimau Malaya menentang Nepal pada aksi kelayakan Piala Asia 2027 18 November lalu. Akan tetapi menurut Shen Lori, pasukan JDT sudah melakukan analisis kepada semua pemain SV Rieng bukan hanya tertumpu pada seseorang bagi memastikan dapat mengekang setiap gerakan dan percubaan. Jadi meskipun banyak daripada skuad utama JDT mengalami kecederaan kami tetap siap untuk menghadapi cabaran jagoh Kamboja itu. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.